Ada orang tanya, apa perlunya satu lagi parti baru? Bukankah ini memecah belahkan undi? Kalau tanya yang pengundi Melayu ataupun parti-parti Melayu, dia kata kancil ini memecah belahkan undi Melayu. Kalau tanya pengundi ataupun parti-parti yang majoriti bukan Melayu, yang Cina, yang India, dia akan kata kancil ini akan memecah belahkan undi bukan Melayu yang akhirnya memberi kemenangan kepada UMNO ataupun PAS. Jadi saya faham ini soalan yang paling utama, terutamanya kepada pengundi-pengundi biasa. Apa perlunya satu lagi parti baru? Saya tak perlu jawab panjang kerana apa yang telah berlaku dalam tempoh 2 minggu yang lepas telah pun menjawab persoalan itu. Kita tengok yang berlaku dalam 2-3 hari yang lepas pun. Saya pasti rakyat biasa boleh nampak bahawa parti-parti yang lama yang sedia ada ini memang kerjanya ialah bergaduh sesama sendiri. Mereka tak peduli sebenarnya pasal rakyat biasa, pasal isu rakyat. Yang mereka tahu ialah macam mana percaturan politik sesama mereka agar ada yang dapat peluang untuk jadi Perdana Menteri, untuk jadi Menteri Besar, untuk jadi Menteri, untuk jadi Exco. Jadi keseluruhan strategi dan juga fokus parti-parti politik, baik yang PH, baik yang PN, baik yang BN, semuanya soal dengan siapa kita nak berkawan dan dengan siapa kita nak tikam. Kalau kita perlu tikam kawan kita supaya kita dapat kursi lebih, kita tikam. Dia tidak ada kena-mengena dah dengan rakyat. Jadi kalau orang tanya, apa perlunya satu lagi parti politik baru, sedangkan dah banyak parti-parti politik dan kehadiran bersama ini kononnya akan memecah belahkan undi, saya nak jawab dengan mudah saja. Tengok kanan, tengok kiri, tengok TV. Itu bukan pantun Kita tengok sendiri, kiri kanan, kita tengok TV, kita tengok skrin. Kita tahu bahawa undi-pengundi, baik yang Melayu, baik yang Cina, baik yang India, sebenarnya undi itu telah pun pecah, saudara-saudara. Sebab sebahagian besar daripada pengundi atas pagar, mereka mencari-cari siapa sebenarnya ni yang nak betul-betul memberi suara kepada rakyat, kerana sebenarnya banyak isu yang terpaksa dihadapi saban hari oleh rakyat. Tapi bila kita dengar kempen setakat ini, PH, BN, PN, PH, dia hentam BN, dia berebut siapa bagi duit, siapa tolong majukan. BN buat benda yang sama, tambah lagi 2 hari yang lepas, Datuk Puan Zakashi buat kamikaze pula dalam UMNO, sekarang bergaduh dalam UMNO pula. Dalam PN, bersatu bergaduh dengan PAS, ada pula wawasan. Tiba-tiba bersatu bertanding, PAS bertanding, berada dalam satu gabungan, tapi PAS kata kami takkan pergi tolong bersatu. Ini belum jadi kerajaan lagi ni. Sedangkan kalau kita berada di Johor Bahru, di Tebrau, di Pasir Gudang, di Iskandar Puteri, dekat Senai, terutamanya di selatan Johor ini, isu-isunya langsung tak ada kena-mengena dengan politik langsung. Isu yang paling utama kepada penduduk-penduduk di sini ialah sebenarnya masalah trafik jam. Betul tak? Masalah trafik jam. Sebab itu Presiden bersama datang lambat, dia tersangkut dalam jam. Maknanya orang daripada Kuala Lumpur yang dah biasa dengan trafik jam, bila dia datang ke JP, trafik jam JP lagi teruk. Dia tak boleh nak agak ni bila nak sampai. Nasib baik saya ada, kalau dia kena bercakap dulu, hilang undi kita. Baik.
Apalagi isu besar yang sebenarnya ada kesan kepada rakyat di Johor ini. Rumah mahal. Rumah mahal, kos sara hidup. Cerita rumah ini juga berkaitan dengan cerita tanah contohnya. Dengan pembangunan yang banyak masuk ke Johor, memang betul ada pelaburan yang berbilion-bilion. Sebab itu saya tak pernahlah nak bergaduh dengan On Hafiz ke, dengan Anwar Ibrahim ke, siapa yang membangunkan JSSEZ, bergaduhlah korang. Sebab memang betul bila kerajaan merangka zon ekonomi khas Johor Singapura, memang pelaburan akan masuk, betul. Tapi pelaburan itu juga akan datang dengan masalah-masalah baru yang akan perlu ditangani oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Masalah utama ialah soal hak tanah. Bila makin ramai masuk, bila tanah makin mahal, maka akhirnya anak-anak Johor, orang tempatan akan ada masalah untuk mereka memiliki hak tanah. Tak payah kata rumah lah. Nak miliki apartmen pun lepas ini harganya 500-600 ribu ke atas. Sedangkan gaji di sini masih lagi belum naik berbanding dengan pelaburan-pelaburan yang masuk. Kita tak dengar orang bercakap pasal benda tu. Dan bila perkara ini berterusan, pada satu sudut kita boleh berbangga, Johor Bahru akan terus nampak maju dan mungkin jadi bandaraya kedua paling besar di Malaysia. Bagus. Tapi akan ada isu-isu lain. Contohnya, di Johor Bahru hanya ada 8 kampung Melayu. Yang tanahnya, yang itu sajalah ada kampung Melayu. Dan hampir semua kampung Melayu itu hak miliknya ialah hak milik sementara. 99 tahun. Ada tanah yang berbaki hanya 28 tahun. Ada yang berbaki 30 tahun. Kalau tidak ada perancangan yang baik dan juga komitmen kerajaan negeri untuk memastikan bahawa kampung-kampung Melayu yang ada di Johor Bahru ini diberikan pertimbangan yang sesuai untuk kita pastikan mereka tidak pupus daripada Johor Bahru. Yang itu tak ada orang nak bercakap. Ni dekat Lakin ada kampung baru Majidi, betul tak? Tak ada orang nak bercakap. Ada yang 7 lagi kampung baru. Soal tanah dia, kampung Melayu. Tak ada orang nak bercakap. Walaupun kawasan-kawasan ini semua adun dia ialah adun UMNO. Dia tak nak bercakap sebab bila politik itu ialah mengenai percaturan, siapa nak dapat kuasa, siapa nak naik pangkat, maka walaupun wakil rakyat yang dipilih dalam pilihan raya negeri yang lepas itu semua daripada UMNO, dia takkan berani bersuara tegur menteri besar dia. Sama juga kalau wakil rakyat itu kononnya pembangkang di negeri Johor, tapi asalnya daripada PH. Sebab walaupun di Johor ini, sekarang ini PH nampak pembangkang, tapi mereka berkongsi kuasa di persekutuan. Mana boleh wakil rakyat daripada gabungan kerajaan yang sama, macam dari DAP ke, daripada PKR ke, daripada Amanah ke, kalau kritik saja BN UMNO, maka di pusat nanti Anwar Ibrahim akan kata, jangan-jangan nanti aku goyang jadi Perdana Menteri. Akhirnya yang DAP di bawah ni pun tak bersuara juga, saudara-saudara. Jadi itu menjawab, saya harap, kepada orang yang terus bertanya, kenapa perlu wujud satu parti baru seperti bersama? Kenapa Kancil ini mesti diberi peluang untuk hidup dan masuk di tengah-tengah Johor Bahru, saudara-saudari? Sebab saudara-saudari, sebagai pengundi, orang biasa, saudara-saudari akan memilih wakil rakyat. Saudara-saudari bukan pilih wakil parti. Saudara-saudari bukan pilih wakil menteri besar. Saudara-saudari bukan pilih wakil Perdana Menteri. Saudara-saudari dalam tempoh 2 minggu akan memilih wakil rakyat.